Assalamualaikum, salam sejahtera. Projek kali ni kita nak repair portable air pump untuk umpan hidup khas untuk buat kaki-kaki pancing. Untuk repair air pump ni kita tak perlukan tool special kita cuma visual check lah. Kita gunakan penglihatan, mana yang tak kena tu kita repair. Macam ni karat dekat switch, kita bypass switch. Ini skid rainbow kita repair skid rainbow. Untuk air pump kedua ni masalah dekat port bateri tempat letak bateri karat. Nampak karat tu confirm problem lah. Nanti kita test dua-dua portable pump ni, tengok macam mana. Untuk repair air pump ni saya tak gunakan modal, kita guna skid rainbow je. Sebab dekat market pun dah ada pump yang harga murah RM4 lebih macam tu. Boleh tengok dekat video last nanti. Jadi switch kalau nak tukar pun harga lebih kurang macam tu juga. Jadi tak berbaloi lah, kita terus bypass je. Ok gang, untuk video penuh boleh follow YouTube channel saya Pak Mus DIY. Terima kasih kerana menonton Jangan lupa subscribe, jangan lupa tengok video penuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.